Pernah suatu hari saya pergi ceramah dekat sebuah negeri ni tentang kematian. Ni dah berlaku depan mata ni. Saya bersyukur bila jadi ustaz ni kita boleh tengok macam-macam tuan-tuan. Tengok orang mati dimuliakan Allah Ta'ala. Ada yang mati sangat menakutkan kita dan menginsafkan kita. Boleh ambil iktibar. Saya lepas habis program, habis ceramah, beginilah dekat satu masjid. Ada seorang anak datang, ustaz, boleh tak tolong datang rumah ustaz? Kenapa? Tolonglah ustaz, ayah saya tu uzur. Ayah saya uzur ustaz. Doktor dah hantar balik. Doktor kata sepatutnya dah mati, tapi tak mati lagi. Jadi saya kata, kalau saya pergi mati ke? Saya bukannya malaikat maut. Dok, tolonglah ustaz, saya tahu dengar cerita ustaz ada belajar sikit sebanyak dengan Darusshifa. Mungkin kita boleh pakat-pakat doa. Manalah tahu kita doa, ustaz doa, pakat-pakat doa, Allah mudahkan urusan ayah saya, anak dia, cucu dia pun ada, atuk saya. Saya kata tak apalah, kita pergilah. Pergi. Bawa pergi. Pergi tuan-tuan, masuk dalam rumah, masuk AJK masjid pun pakat pergilah. Bila saya pergi, semua pakat pergi. Tak. Bila pergi tuan-tuan, masuk dalam kawasan rumah tu, ialah rumah pun kita tengok pun agak mendebarkan lah. Beza rumah orang baca Quran dengan rumah yang tak ada baca Quran. Kita masuk, kita dapat rasa dah. Macam kita dapat rasa lah. Kita masuk tu tahu rumah ni tak ada orang tak baca Quran. Kita masuk duduk tu tengok. Saya masuk dia dalam kawasan rumah tu, pintu, masuk pintu, pernah masuk. Ada seorang pakcik tua sungguh. Umur dalam 90. Sebab anak cakap macam tu. Kenapa? Doktor kata sepatut mati, tapi tak mati lagi. Dia makan satu talam, seekor ayam dia makan. Malamnya, siang dia lembik balik. Malam gagah makan ayam, kurang makan. Tapi masa saya datang tu, dia boleh lepas makan lah. Duduk baring. Muju tak isap okok je. Dia baring tu, dia nampak saya masuk, dia tengok itu. Kepala angkat. Mata dia takut tuan-tuan. Ni malam macam ni pukul 10. Aku dapat rasa, dapat feel ni. Dia masuk tengok. Mata orang masuk hantu macam mana keadaan? Kalau hampa nak tengok macam mana masuk hantu, hampir tengok dekat Darusshifa tu. Berlambak hantu kat situ. Hak kena rasuk lah. Dia tengok kita macam tu. Nak terekam je. Dia tengok gitu. Oh, takut lah. Saya tengok debar. Ya Allah. Tapi sebab aku ustaz kan. Takkan takut. Ustaz takut, habislah jemaah cabut lagi. Kawal. Kita naik Bulan Roma habis naik. Oh, sabar. La ilaha illallah. Masya Allah. Pegang Yasin. Saya pun duduk tepi dia. Dia baring tepi dia. Dia tengok. Orang semua masuk. Lepas tu dia tutup pintu. Dia pintu dua. Pintu satu bawah, atas satu lagi. Hampa tak sebut lah negeri mana. Tak apa lah. Tengok pintu sudah. Pintu tutup, perempuan kat dapur.